SPRM ni masih boleh diselamatkan ke? Selamat datang ke episod terkini Cili Selasa di mana kita orang bincangkan isu-isu semasa bersama saya, Iqbal. Dan hari ini kita orang nak borak pasal satu laporan berita antarabangsa yang telah membuat dakwaan meletup pasal satu badan penguatkuasaan Undang-Undang Kad Malaysia. The Malaysian Anti-Corruption Commission is a very powerful law enforcement agency. It can arrest people, it can freeze their bank accounts, it doesn't need to use the police to do any of these. What's being alleged is that the Malaysian Anti-Corruption Commission is actually corrupt. This is the agency that's supposed to police all the other agencies for corruption in Malaysia. One of the most explosive things is that in some cases, questions about suspicious conduct may lead all the way to the very top of the organization. Jadi, kalau korang tak tahu, baru-baru ni syarikat media antarabangsa Bloomberg telah mengeluarkan laporan berita pasal Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM. Dalam laporan tu, diorang dakwa terdapat sekumpulan businessman yang digelar corporate mafia yang guna SPRM untuk tekan founder-founder syarikat saingan supaya diorang boleh paksa founder tu keluar dan diorang boleh kemudian masuk untuk ambil alih syarikat-syarikat tu. Tambah-tambah lagi, laporan Bloomberg tu juga mendakwa bahawa ketua SPRM Tan Sri Azam Baki pun ada satu lagi skandal saham sebab dia kononnya telah memegang saham bernilai lebih daripada RM800,000 dalam sebuah syarikat peminjam wang Velocity Capital Partner Berhad, walaupun sepatutnya penjawab awam Malaysia tak dibenarkan membeli saham yang lebih daripada RM100,000 dalam satu syarikat. Ni pula bukan kali pertama Tan Sri Azam Baki dah kena hadap suatu skandal berkaitan pemegangan sahamnya. Pada tahun 2021, ada laporan keluar yang mendakwa dia telah memegang saham bernilai sebanyak RM700,000 dalam sebuah syarikat bas Gets Global. Masa tu dia cakap saham tu telah dibeli oleh adiknya menggunakan akaunnya dan lepas dia disiasat oleh Suruhanjaya Security, diorang cakap diorang tak dapat buktikan bahawa dia melanggar apa-apa undang-undang dan kes tu pun tutup situ je. So, sekarang ni isu SPRM dah memang jadi topik panas balik sampai ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dah bercakap pasal benda ni, Nurul Izzah dah cakap pasal benda ni, PMX sendiri dah jawab laporan Bloomberg tu dengan berkata orang buat kerja nak pecah pasal apa. Walaupun dia sendiri pernah keluarkan kenyataan yang cakap Azam Baki kena direhatkan masa skandal saham dia mula-mula keluar 4 tahun lepas. Yang membuat kita tertanya, kalau SPRM yang sepatutnya bertanggungjawab tangkap orang rasuah, siapa yang ada kuasa untuk tangkap SPRM kalau diorang sendiri yang kena tuduh? Jadi, hari ni kita nak cerita pasal badan-badan pemantauan yang wujud sebagai semak dan imbang untuk SPRM, masalah besar dengan badan-badan ni dari segi kebebasan dan kebolehan diorang untuk jaga fungsi dan peranan SPRM, dan apa yang boleh dibuat untuk tambah baik sistem ni supaya ia betul-betul berkesan. Jadi, kita bermula dengan bahagian pertama, badan-badan pemantauan SPRM. Dan korang mungkin akan terkejut bila dapat tahu sebenarnya terdapat 5 badan pengawasan yang diwujudkan sebagai mekanisme semak dan imbang untuk SPRM. 3 daripada ni dibentuk masa SPRM mula-mula ditubuhkan bawah Akta SPRM pada tahun 2009, manakala 2 lagi dibentuk secara pentadbiran untuk tolong tambah baik operasi SPRM. Untuk betul-betul faham benda ni, kita orang ada borak dengan pakar yang antaranya termasuk Ashraf Sharafi, pengarah eksekutif Bersih, untuk terangkan benda ni kepada kita orang. So, utamanya kena faham bahawa yang SPRM ni sebenarnya ditubuhkan melalui satu akta. Dia ada Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Jadi di bawah akta ni lah disedarakanlah apa kuasa SPRM, siapa yang bertanggungjawab untuk memantau ataupun menasihati SPRM dan juga siapa yang boleh dilantik sebagainya lah. Sebenarnya dari segi pengawasan secara dalaman SPRM melalui akta SPRM ni hanya ada 3, iaitu satu ialah Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah, yang kedua adalah Jawatankuasa Parlimen lah, yang ketiga adalah Jawatankuasa Aduan. Ketiga-tiga jawatankuasa ni sebenarnya ditubuhkan oleh melalui akta, dan 2 lagi Panel Perundingan dan juga Panel Operasi itu secara pentadbiran oleh SPRM sendirilah, bukan ditubuhkan melalui akta lah. Jadi, yang pertama daripada 5 ni adalah Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah ataupun LPPR. Kerja diorang ni lebih kepada memberi nasihat daripada sendiri menjalan penguatkuasaan undang-undang. So, antara tanggungjawab diorang termasuklah memberi pandangan pasal cara melawan rasuah, memberi nasihat strategi, memastikan supaya SPRM ada cukup bajet dan sumber, dan mereview laporan-laporan tahunan sebelum ia dihantar ke Parlimen. Dalam kata lain, dia lebih kurang macam manager pasukan bola sepak lah. Diorang boleh bagi game plan, boleh jadi ketua padang, boleh sound pemain-pemain yang tengah buat hal, tapi bukan diorang sendiri yang turun padang. Yang main tetap SPRM. Menurut akta, lembaga ni sepatutnya terdiri daripada sekurang-kurangnya 7 anggota yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, yang mana anggotanya juga termasuk ketua SPRM. Perkara ni salah satu bezanya antara lembaga ni dengan badan pengawasan seterusnya, iaitu Jawatan Kuasa Khas Mengenai Rasuah ataupun JKMR. Sambil anggota LPPR terdiri daripada orang dari perkhidmatan awam atau luar, JKMR ni pula terdiri daripada
antaranya 7 anggota dari kalangan ahli parlimen sama ada dari Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara. Fungsi diorang ni pula termasuk menasihat Perdana Menteri pasal isu-isu rasuah, menyemak laporan tahunan SPRM, melihat apa LPPR komen pasal SPRM, dan kalau ada apa-apa benda pelik, diorang boleh panggil dan minta penjelasan. Jadi kalau kita sambung mengguna perumpamaan bola sepak tadi, kalau LPPR ni manager pasukan, JKMR pula lebih kurang macam lembaga pengarah kelab tu. Diorang yang duduk kat atas, diorang yang boleh tengok laporan prestasi, diorang boleh panggil suruh buat penerangan kalau tim buat hal, dan sambil tugas utama LPPR adalah untuk menasihat SPRM sendiri, tugas JKMR pula adalah lebih kepada menasihat Perdana Menteri yang membawa kita kepada Badan Pengawasan Ketiga, Jawatan Kuasa Aduan. Diorang ni pula bertanggungjawab tengok aduan terhadap pegawai-pegawai SPRM, tapi ni bukan aduan besar-besar macam kalau pegawai diorang yang terlibat dengan rasuah ke apa. Ni lebih kepada aduan macam salah laku dalaman, ataunya kalau ada pegawai yang handle kes tak betul, ataupun ada layanan tak elok, atau benda-benda macam tu. Jadi macam tadi, kalau LPPR tu manager sambil JKMR ni lembaga pengarah, jawatan kuasa aduan ni macam jabatan HR dalam kelab tu. Kalau ada pemain yang buat hal ataupun ada yang gaduh dalam bilik tukar, HR ni yang akan handle dulu, bukan referee, bukan FIFA, diorang. Okey, jadi tiga-tiga badan pengawasan ni dibentuk oleh Akta SPRM. Yang dua badan lagi pula, badan yang diwujudkan secara pentadbiran, yang mana pertamanya adalah Panel Penilaian Operasi atau PPO. Okey, panel ni teknikal sikit. Sebabnya tugas diorang termasuk menyemak kes siasatan yang SPRM dah buat. Contohnya kes yang mengambil masa terlalu lama, kes yang digugurkan ataupun kes yang nampak pelik. Lepas tu kalau diorang tak puas hati dengan penjelasan SPRM, diorang boleh cadangkan supaya kes tu dikaji semula ataupun siasatan ditambah baik. Dalam kata lain, tugas diorang adalah lebih kepada menyemak balik keputusan siasatan daripada membuat keputusan sendiri. So, contohnya dalam analogi bola sepak tadi, kalau kita dah ada LPPR sebagai manager yang melihat prestasi pasukannya secara keseluruhan, peranan PPO ni lebih teknikal, ibarat macam coach lah kalau nak senang kata. Sebabnya, diorang ni yang akan tengok setiap detail game, diorang ni yang akan kaji apa yang jadi atas padang, tengok cara main tu betul ke tak, dan kalau diorang rasa tak kena, diorang akan cadang apa patut ditambah baik. Kiranya diorang bukan pemain, bukan referee, tapi orang yang tengok game dari tepi padang dan bagi cadangan macam mana nak jadi elok lagi. Dan ni pula membawa kita kepada badan pengawasan kelima, iaitu Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah ataupun PPPR. Tugas PPPR ni lebih kepada pencegahan dan kesedaran, jadi diorang lah yang menasihat SPRM pasal cara nak didik masyarakat, macam mana nak bina budaya benci rasuah, dan cara untuk tambah baik usaha pencegahan rasuah melalui aktiviti-aktiviti SPRM. Jadi kalau nak banding dengan badan-badan sebelum ni yang banyak fokusnya dalam stadium sebagai manager ataupun lembaga pengarah, HR ataupun coach, PPPR ni pula lebih kurang macam pasukan media ataupun fan club tim bola sepak ni. Dalam kata lain, diorang bukan jaga game atas padang, tapi jaga apa yang jadi kat luar. So diorang lah yang kena bina sokongan fans, bentuk persepsi orang ramai, dan tolong sebarkan mesej anti rasuah. Okey, jadi sekarang kita dah ada manager, lembaga pengarah, jabatan HR, coach, dan juga pasukan media tim bola sepak SPRM. Atas kertas, sistem ni nampak macam dah lengkap gila, sampai bekas timbalan ketua SPRM Datuk Seri Syamsul Baharin pernah kata yang SPRM ni satu-satunya institusi kerajaan dengan ketelusan tertinggi sebab dipantau oleh 5 panel bebas ni. Masalahnya sekarang, kalau semua badan ni wujud, macam mana boleh ada dakwaan-dakwaan besar macam yang dilaporkan oleh Bloomberg? Dan kat sinilah kita kena pergi pula ke soalan seterusnya, adakah kuasa badan-badan ni cukup kuat? Kita orang ada tanya asal soalan ni dan ni jawapannya. Kalau kita sebut dari segi keberkesanan, yang pertama mungkin kena faham adalah memang kurang berkesan lah, ataupun mungkin kita boleh kata tak berkesan sebenarnya lah dari segi mengawasi, sebab kuasa yang diberikan oleh Akta ini sangat terhad. Kuasanya adalah menasihati. Ketiga-tiga badan sama aja. Jadi memang dari segi keberkesan taklah kalau kita nak mengatakan bahawa ketiga-tiga jawatan kuasa ni ataupun at least satu daripada tiga jawatan kuasa ini boleh mendesak untuk melakukan apa-apa perubahan secara bermakna ataupun untuk menyiasat salah laku contohnya. Dia tak ada kuasa tersebut. So, secara amnya terdapat 3 masalah besar dengan cara kelima-lima badan pengawasan ni berfungsi, iaitu satu dari segi kebebasan, kedua dari segi kuasa yang terhad, dan ketiga dari segi struktur yang berselerak dan bersepak. So, bermula dengan isu kebebasan, ramai yang dah cakap pasal perkara ni selain daripada bersih, termasuk C4, Badan Peguam Malaysia dan aliran. Basically, isunya kat sini berkaitan dengan pelantikan anggota badan-badan ni, termasuk jawatan ketua SPRM sendiri. Sebabnya, kebanyakan ahli badan pengawasan ni dilantik oleh pihak eksekutif, terutamanya Perdana Menteri. Jadi, kalau orang yang sepatutnya memantau SPRM tu dilantik oleh pihak yang sama yang diorang mungkin kena siasat, orang pun akan mula persoalkan sejauh mana sistem ni betul-betul bebas. Jadi, contoh yang C4 bagi dalam kes pelantikan semula Tan Sri Azam Baki, walaupun ada kontroversi berkaitan pemegangan sahamnya, tempoh lantikan dia tetap disambung beberapa kali oleh Perdana Menteri. Jadi, isunya bukan sekadar dengan Azam Baki seorang, tapi dengan cara pelantikan tu sendiri. Dia ibarat macam kita dah ada manager, lembaga pengarah, HR, coach semua dah lengkap, tapi benda yang orang sebenarnya nak, referee yang bebas tu masih tak ada. Okey,
Tapi katakan kita tolak tepi isu kebebasan ni dulu dan katakan kita memang dah ada referee yang bebas sekalipun. Apa gunanya referee tu kalau dia bagi red card pun tapi pemain tu sambung main macam tak ada apa-apa sebab ref tak ada kuasa nak tenang pemain dari padang. Itulah isu kedua dengan badan-badan ni, iaitu kuasa dorang yang memang terhad. So, lagi satu contoh yang C4 bagi dalam skandal 1MDB, walaupun isu tu dah meletup kat seluruh dunia, Peguam Negara masa tu Apandi Ali cakap Datuk Seri Najib Razak tak salah apa-apa. Lepas tu, bila SPRM pun cakap dorang akan bawa kes ni ke panel penilaian operasi, tak ada apa-apa jadi lepas tu sebab panel tu memang tak ada kuasa nak buat keputusan pun. Benda ni menunjukkan walaupun badan pengawasan tu wujud, tapi kuasa sebenar tetap bukan dalam tangan diorang. Dan akhirnya masalah ketiga, struktur pengawasan sendiri yang berselera. Macam yang disebut oleh C4, kita sebenarnya tak boleh anggap 5 badan-badan ni sebagai badan penyelia sebabnya kebanyakan diorang ni cuma ada fungsi nasihat je. Lepas tu nak ikut nasihat tu pula akhirnya bergantung pada SPRM sendiri. Yang bermaksud walaupun nampak macam ada banyak badan pengawasan, hakikatnya kuasa diorang berpecah dan tak berpusat. Ni membawa kita ke bahagian seterusnya, apa boleh dibuat untuk selamatkan ataupun tambah baikkan SPRM. Jadi cadangan kita di peringkat bersih sebenarnya adalah untuk ada satu lagi Service Commission lah yang bebas dan tidak ada campur tangan lah daripada Perdana Menteri. Dan tapi Service Commission ini mesti sebaris dengan komisi yang lain lah. Kan kita ada banyak Suruhanjaya kan, Suruhanjaya Pendidikan, Suruhanjaya Pengetahuan Awam. So dia kena beraksikan daripada mereka lah. Dan Service Commission pun juga perlu ada accountability kepada Parlimen. Iaitu pelantikan ni dia perlu juga melalui satu jatuh kuasa Parlimen lah. Sebenarnya dah ada banyak gila cadangan macam mana nak selesaikan masalah-masalah yang dihadap oleh SPRM ni, dan menariknya banyak cadangan ni antara janji-janji yang Pakatan Harapan sendiri pernah buat dalam manifesto diorang untuk PRU ke-15. Antaranya termasuk cadangan supaya ketua SPRM tu tak dilantik oleh Perdana Menteri tapi dilantik melalui jawatan kuasa khas Parlimen, yang bermaksud pelantikan tu tidak akan lagi dilihat sebagai jawatan suruhan Perdana Menteri seperti mana pernah dipersoalkan sebelum ni. Selain itu, terdapat juga cadangan yang lebih menyeluruh iaitu penubuhan Ombudsman Malaysia. Ombudsman ini senang cakap badan bebas yang boleh siasat aduan orang awam terhadap agensi kerajaan termasuk SPRM dengan kuasa siasatan sendiri. Malah benda ni dah pun dipersetujui oleh Kabinet dan rang undang-undang Ombudsman pun dah dijangka akan dibentangkan dalam masa terdekat. Walau bagaimanapun, setakat ni kandungan penuh RUU tu masih belum diketahui, jadi kita pun kena tunggu tengok bila dia dah dibentangkan nanti secara rasmi. Dan akhir sekali, ada juga cadangan yang melihat reformasi SPRM secara keseluruhannya. Contohnya, cadangan daripada Bersih supaya sistem anti rasuah Malaysia disusun balik dengan lebih jelas, termasuk dengan mewujudkan satu Suruhanjaya khas yang bertanggungjawab melantik pegawai SPRM, menguatkan pemantauan Parlimen dan memastikan badan-badan ni saling menyemak antara satu sama lain. Poin di sebalik semua cadangan ni untuk kita pastikan supaya SPRM betul-betul bebas untuk buat kerja diorang, dan pada masa yang sama supaya diorang kekal menjawab kepada kita sebagai rakyat. Sebabnya selagi kita tak buat apa-apa pasal benda ni, selagi itulah integriti SPRM akan dipersoal macam dalam isu-isu sebelum ni termasuk 1MDB, isu Teo Beng Hawk dan macam dalam isu dakwaan-dakwaan Bloomberg sekarang. Kita orang kat Sosial ni pun dah banyak gila cover topik-topik SPRM sampai aku sendiri pun pernah jumpa Azam Baki untuk tanya soalan-soalan ni berdepan-depan. Tapi realitinya perubahan besar macam ni takkan jadi selagi tak ada tekanan dari atas dan bawah sekali. Jadi sambil kita terus buat kerja ni dan tunggu perubahan tu jadi realiti, kita orang kat Sosial sebenarnya dah nak keluarkan satu board game bertema melawan rasuah bernama Operasi Korupsi. Jalan cerita game ni, korang pegawai-pegawai agensi kerajaan yang nak cuba tangkap perasuah, tapi sambil korang tengah siasat kes ni, ada orang-orang jahat yang nak cuba sabotaj korang supaya tak berjaya. Korang akan boleh beli game ni kat Shopee dan kedai-kedai tertentu. Jadi kalau korang minat nak support kita orang sebagai syarikat media bebas, korang akan boleh tekan link kat komen ataupun kat bio kita orang. Dan sementara tu, terima kasih kerana menonton episod Cili Selasa kali ini dan sila follow kami di Sosial untuk segala isu semasa tambah pedas.